Okey, saya nak sambung untuk pelajar yang dah dapat tugasan dekat classwork. Okey, jadi pelajar akan dapat notification dan dia akan terus pergi dekat classwork ni, ya. Okey, classwork bukan stream ya. Classwork. Okey, kemudian dia nak jawab tu, dia akan klik button YouTube tu tadi. Okey. Kemudian dia akan tengok YouTube ni. Kemudian murid ni dia tak perlu nak jawab ataupun nak tengok YouTube ni sampai habis, ya. Kalau dia dah tahu, dia boleh klik multiple choice. Okey, ni murid ni dia dah jawab lah, ya. Dia akan klik kat sini. Kan? Klik jawapan. Kalau yang ni 7 lah, ya. Okey, tadi dia dah jawab 8, ya. Okey, kemudian continue. Okey, kemudian turn in. Button turn in ni penting, ya. Murid kena turn in. Kemudian Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang turn in your work. Turn in lagi. Kita akan lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, ya. Jadi selesai. Kemudian kita nak pergi balik paparan classwork tadi sama ada murid ni dah jawab ke belum, nak tengok dia jadi warna merah ke tak, kan. Okey, kemudian patah balik pergi dekat classroom. Teks RBT tingkatan 2. Jadi objektif pembelajaran kemudian adalah untuk mengenal pasti komponen mekanikal. Kelas, pergi dekat classwork. Mekanikal ni apa dia? Fungsi dia apa? Okey, nampak dia dah jadi warna kelabu. Maksudnya dia dah turn in. Okey, ada button turn in kat sini lah, ya. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak.